Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ani Suzila binti Nasaruddin dari SK Sarjana Putra. Hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisma. Topik ini akan membantu kita memahami apakah mikroorganisma, jenis-jenisnya serta proses hidup yang dijalani oleh mikroorganisma. Standard pembelajaran kita untuk topik ini adalah: pertama, memerihalkan proses hidup mikroorganisma. Yang kedua, mengikhlas maksud mikroorganisma dan menjelaskan jenis-jenis mikroorganisma. Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat menyatakan maksud mikroorganisma, mengenal pasti jenis mikroorganisma dan menjelaskan proses hidupnya. Pernahkah kamu lihat roti yang berkulat? Sudah tentu pernah, bukan? Itulah contoh mikroorganisma. Jadi, apa sebenarnya mikroorganisma? Mari kita kenal pasti dan mengenal bersama-sama. Apakah definisi mikroorganisma? Mikroorganisma adalah hidupan seni yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kita hanya boleh melihatnya menggunakan mikroskop. Terdapat 5 jenis utama mikroorganisma. Pertama, bakteria. Kedua, kulat. Ketiga, virus. Keempat, protozoa. Dan akhir sekali, alga. Mari kita lihat satu persatu. Bakteria. Bakteria wujud dalam bentuk sfera, rod atau lingkaran. Boleh ditemukan di udara, air, tanah dan pada hidupan lain seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Bakteria hidup dengan menyerap nutrien daripada benda hidup yang lain. Contoh bakteria ialah Spirillum, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Salmonella. Fungi. Fungi boleh ditemukan di udara, air, tanah dan pada hidupan lain. Fungi hidup dengan mereput atau mengurai objek yang menjadi tempat tinggalnya. Hasil pereputan tersebut diserap sebagai nutrien. Fungi membiak melalui spora. Contoh fungi ialah kulat, yeast dan penicillium. Virus. Virus ialah mikroorganisma yang paling seni, iaitu yang paling kecil antara semua organisma. Virus hanya dapat hidup dan membiak apabila berada di dalam benda hidup yang lain. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, bukan mikroskop biasa. Contoh virus ialah bacteriophage, virus influenza dan virus HIV. Protozoa. Protozoa mempunyai sifat haiwan kerana hidupan ini bergerak untuk mendapatkan makanan. Protozoa hidup dalam habitat berair seperti kolam. Contoh protozoa ialah Paramecium dan amoeba. Alga pula mempunyai sifat tumbuhan. Alga mempunyai klorofil untuk menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh alga ialah Chlorella, Chlamydomonas dan Volvox. Seterusnya, mari kita pelajari tentang proses hidup mikroorganisma. Mikroorganisma sebenarnya dia boleh bernafas, bergerak dan bertumbuh. Kita akan jalankan beberapa uji kaji untuk membuktikannya. So, dalam uji kaji ini, kita menggunakan yeast, gula, air dan belon. Aktiviti ini bertujuan untuk membuktikan bahawa mikroorganisma boleh bernafas. Sebelum memulakan uji kaji, perkara penting yang perlu kita tentukan adalah pemboleh ubah. Baik, mari kita lihat pemboleh ubah bagi uji kaji membuktikan mikroorganisma bernafas. Okey, yang pertama, pemboleh ubah manipulasi. Apakah pemboleh ubah manipulasi? Cuba murid-murid jawab. Ya, betul. Jumlah yeast. Bagaimana pula dengan pemboleh ubah malar? Ya, betul. Jumlah gula dan air. Dan akhir sekali, bagaimanakah pemboleh ubah bergerak balas? Ya, betul murid-murid. Saiz belon.
Jadi, mari sama-sama dengan cikgu untuk kita cuba membuat analisis selepas kita dah menghasilkan eksperimen ini. Okay. Cuba jawab soalan cikgu ini. Apakah pemerhatian dari eksperimen ini? Cuba murid-murid fikir. Okay. Baik, betul. Belon mengembang setelah beberapa minit. Soalan cikgu yang nombor 2. Apakah inference dan pemerhatian di atas? Ya, betul. Yeast membebaskan gas karbon dioksida lalu menyebabkan belon mengembang. Okay. Soalan cikgu nombor 3. Berdasarkan aktiviti, apakah kesimpulan yang murid-murid perolehi? Ya, betul. Mikroorganisma boleh bernafas. Apabila yeast ini bernafas, ia membebaskan gas karbon dioksida dan ini menyebabkan belon mengembang. Jadi kita dapat simpulkan bahawa mikroorganisma bernafas. Okey, baik. Kali ini kita akan pergi ke aktiviti yang kedua untuk mengkaji bahawa mikroorganisma ini boleh bergerak. Okey. Untuk uji kaji yang kedua ini, kita ambil air dari kolam dan lihat di bawah mikroskop. Kita akan nampak mikroorganisma bergerak untuk mendapatkan makanan. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa mikroorganisma boleh bergerak. Cuba murid-murid lihat video ini. Okay. Ini adalah hasil pemerhatian yang dibuat melalui mikroskop. Menakjubkan, bukan? Okay. Dan aktiviti yang ketiga. Aktiviti ketiga ini adalah bagi membuktikan bahawa mikroorganisma boleh bertumbuh. Okay, apakah aktivitinya? Okay, pertama, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat aktiviti mikroorganisma bertumbuh. Mula-mula, sediakan bahan seperti roti dan juga plastik dan serta air. Semurkan air pada roti dan kemudian masukkan roti dalam plastik dan simpan di tempat yang gelap selama lebih kurang 10 hari. Seperti biasa, sebelum memulakan uji kaji, kita perlu menentukan pemboleh ubah terlebih dahulu. Pertama, apakah pemboleh ubah manipulasi bagi uji kaji ini? Cuba murid-murid jawab. Pemboleh ubah manipulasi. Ya, betul. Jumlah air. Pemboleh ubah malar? Ya, betul. Jenis roti. Dan bagaimana pula dengan pemboleh ubah bergerak balas? Keadaan roti. Bagus. Seterusnya. Ini adalah hasil pemerhatian selepas 10 hari. Didapati selepas 10 hari, kita akan nampak bahawa roti itu mula ditumpuki dengan tumpukan-tumpukan berwarna hitam dan kadang-kadang berwarna kuning dan juga hijau. Jadi itulah dia mikroorganisma jenis kulat. Jom kita analisis bersama-sama cikgu. Kita cuba jawab soalan ini. Okay, soalan cikgu yang pertama. Apakah pemerhatian dari eksperimen ini? Ya, terdapat tumpukan pada permukaan roti. Yang kedua, apakah inference dari pemerhatian di atas? Ya, betul. Kulat bertumbuh di permukaan roti. Soalan yang terakhir. Berdasarkan aktiviti, apakah kesimpulan yang murid-murid perolehi? Betul, mikroorganisma boleh bertumbuh. Kesimpulannya, mikroorganisma ialah hidupan seni yang sangat kecil. Ia terdiri daripada 5 jenis utama, iaitu bakteria, kulat, virus, protozoa dan alga. Mikroorganisma boleh bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Baiklah, setakat ini sahaja pembelajaran kita tentang mikroorganisma. Terima kasih kerana memberi perhatian. Semoga kamu lebih faham dan berminat untuk mengenali mikroorganisma dengan lebih mendalam. Sekian, terima kasih.